Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabi sekalian. Rafizi Ramli telah menunaikan janji beliau. Kini giliran Nurul Izzah Anwar pula menunaikan janji yang telah beliau taburkan ketika beliau merebut jawatan Timbalan Presiden PKR minggu lepas. Tetapi sekarang ini dah hampir seminggu beliau menjadi Timbalan Presiden, nampak gayanya macam tak ada tanda-tanda nak tunai je kan? Apa cerita ni? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu menjelang pemilihan Timbalan Presiden PKR pada minggu lepas, dua calon yang bertanding, Rafizi Ramli dan juga Nurul Izzah Anwar, masing-masing telah menjanjikan sesuatu. Rafizi menjanjikan kalau beliau kalah pemilihan Timbalan Presiden PKR itu, beliau akan meletakkan jawatan sebagai menteri. Dan beliau telah pun lakukan perbuatan itu semalam dan secara asasnya beliau tidak lagi menjadi Menteri Ekonomi bermula 17 Jun nanti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan secara asasnya kita pun tabiklah pada Rafizi kerana at least lah beliau ni walk the talk. Tak cakap sembang kosong saja, tetapi bila beliau cakap, beliau tunaikan. Satu langkah yang saya kira sangat-sangat bermaruah dari YB Rafizi Ramli. Tetapi Nurul Izzah Anwar, puteri reformasi ini, anak kepada Presiden PKR, Timbalan Presiden binti Presiden, semasa hendak merebut jawatan Timbalan Presiden minggu lepas, beliau telah menjanjikan bila beliau diberikan mandat, jika beliau diberikan mandat sebagai Timbalan Presiden PKR nanti, apa yang beliau akan buat? Beliau akan menyuarakan bantahan berkenaan dengan pelantikan semula Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM. Sebab kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara perkara yang sering dilaung-laungkan oleh pihak PKR dan juga Pakatan Harapan ketika mereka menjadi pembangkang tak berapa lama dahulu ialah untuk menangkap Azam Baki. Untuk tidak melanjutkan kontrak Azam Baki, Rafizi kata siap nak cari Azam Baki dan pelbagai perkara lagi. Walaupun masa itu ada PKP dan sebagainya, mereka tak peduli. Mereka tetap berhimpun, mereka tidak pedulikan alahan untuk duduk kat rumah kat apa-apa ke, sebaliknya mereka tetap berkumpul untuk menyatakan bantahan berkenaan dengan pelantikan Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM pada ketika itu. Siap kata apa, memang kita akan tangkap Azam Baki, kita akan cari Azam Baki dan pelbagai perkara lagi. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri, bukan sekadar Azam Baki itu tidak ditangkap, tetapi beliau telah dilanjutkan kontrak tuan-tuan dan puan sekalian melewati usia persaraan. Sepatutnya Azam Baki ini sudah bersara secara asasnya. Tetapi kontrak beliau selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM telah dilanjutkan 3 kali tuan-tuan dan puan-puan. 2023 sekali, 2024 sekali dan juga 2025 lagi sekali. Dan secara asasnya pada tahun 2023 bila dilanjutkan tu kita faham lah sebab diorang kata oh Azam Baki ini lantikan zaman PN, so Anwar just gunakan Azam Baki dan sebagainya bla bla bla. Okey, tak apalah, kita terima itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi bila dah dilanjutkan sampai tahun 2024, tahun 2025, memang pelik lah. Sebab takkanlah tak ada orang lain yang layak untuk meneruskan kerja-kerja Azam Baki. Jangan kata, oh beliau masih lagi ada tugas. Bukan tak boleh nak continue kot. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Kenyataan Azam Baki itu sendiri baru-baru ini kan, ketika ditanyakan oleh wartawan, dia kata tak kira macam mana keadaan sekalipun, dia nak pastikan yang harta Daim Zainuddin akan tetap dilucutkan. Tak kira macam mana keadaan sekalipun. Dan yang ini memang satu kenyataan yang saya cakap terus terang betul-betul menyalahi kuasa tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa tahu? Sebab sekarang ini Tun Daim Zainuddin Allahyarham belum tentu lagi bersalah atas apa jua tuduhan. Beliau belum didakwa lagi pun. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Azam Baki bercakap seolah-olahnya Tun Daim ini memang bersalah dan hartanya pasti akan dilucutkan. Kiranya Azam Baki ini memang dah katalah Daim ini memang bersalah, sangat-sangat bersalah. So aku cuma tinggal nak lucutkan, nak buktikan bersalah saja. Dia macam cerita Da Vinci Code tau. Kalau anda pernah dengar lah kan cerita Da Vinci Code, lakonan Tom Hanks dan juga ada Jean Reno. And then masa tu Jean Reno dia berlakon sebagai inspektor polis yang memang kata Tom Hanks itu bersalah sangat-sangat dah. Padahal dia tak siasat pun, dia tak cek apa pun. Tetapi dia kata sangat dah, ini memang bersalah. Nampak tak kat situ? Di situ dah berlaku bias dan sepatutnya atas sebab ini saja pun dah cukup untuk melucutkan jawatan Azam Baki. Tetapi PM cukup sayang dengan Azam Baki. Dia kata apa? Oh, tidak ada orang yang seberani Azam Baki untuk orang kata apa, menggegar bos-bos besar, tycoon-tycoon dan sebagainya. Konon lah kan. Farhaj Wafa kenapa tak cek? Sampai sekarang kau tak cek Farhaj Wafa. Sampai sekarang kau tak pergi siasat laki berdahan ayu. Sembang lebat lah kau kan. Tetapi itulah dia. Puteri reformasi itu, Nurul Izzah, dia janji.
Jika dia dapat jawatan timbalan presiden, dia akan suarakan bantahan. Sebab dia tahu akaran umum PKR memang bantah gila-gila pelantikan Azam Baki ni dan mereka dah tak mampu nak jawab dah. Mereka tak mampu nak jawab, mereka tak mampu nak bersilat, mereka kata, apalah, kenapa lantik lagi sebagainya kan. Tetapi tuan-tuan dan bos sekalian, sekarang ini sudah hampir seminggu. Besok dah genap seminggu, Nurul Izzah menjadi timbalan Presiden PKR. Sampai sekarang, saya tak dengar langsung kenyataan dari beliau yang menyatakan bahawa beliau telah menyampaikan bantahan itu ke apa-apa ke ataupun beliau bersuara secara terbuka berkenaan dengan pelantikan Azam Baki ini. Langsung tak ada. Bahkan carian saya dekat Facebook beliau pun, tuan-tuan sekalian, yang kali terakhir beliau update ialah semalam ketika beliau memuji-muji Rafizi Ramli. Kira macam pujuk Rafizi lah. Janganlah orang kata apa, berpatah arang dan sebagainya. Kalau tak jawatan tak apalah, tapi janganlah bergaduh. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi tidak ada sebarang hantaran yang hendak kata apa mengkritik ataupun membantah pelantikan Azam Baki. Langsung tak ada. Dan even saya cari kat TikTok pun tak ada pun kenyataan yang beliau keluarkan secara lisan ke apa-apa ke yang menyatakan bahawa beliau telah menghantarkan bantahan itu ini terhadap pelantikan Azam Baki dan sebagainya. Tak ada langsung tuan-tuan dan puan-puan sekalian. At least Rafizi Ramli, walaupun kita tahu dia tu pakar temberang, tetapi dia menunaikan janji. Dia tetap berpegang kepada kata-kata dia, aku akan berhenti, yes aku berhenti. Di situ dipuji dia. Tetapi nampak gaya Nurul Izzah ini macam kelakar je, macam tak tunaikan janji kan. Apa cerita Nurul Izzah? Bahkan kalau ada anak-anak papa yang duk kata, Papa Bedi kenapa kau menyebut sangat? Kau dengarkan apa yang Iswadi cakap ni. Izzah apa dia? Apa janji Izzah dalam pemilihan parti ini? Janji Izzah dalam pemilihan parti ini adalah untuk memastikan Azam Baki tidak lagi jadi ketua pengarah SPRM. Saya nak tengok Izzah tunaikan janji itu. Esok minggu. Lusa hari Isnin, saya nak Izzah menyatakan kepada Presiden, yang juga ayahnya, yang juga Perdana Menteri, supaya sudah berilah surat peletakan jawatan Azam Baki. Untuk Azam Baki dilucutkan, bukanlah peletakan jawatan, tapi maksudnya ditamatkan. Sebab dia dah pencen sebenarnya Azam Baki ni, dia cuma dilanjutkan kontrak. Ditamatkan kontrak beliau. Tamatkan kontrak beliau. Saya nak tengok Izzah ni dalam tempoh 2 bulan ni berjaya ke tidak buat. Kalau itu pun Izzah tak boleh buat, jangan haraplah nak cerita pasal Sabah ke apa. Tuan-tuan, di Sabah ni orang marah. Ni dah 6 bulan dah, video dah keluar, tapi satu adun pun tak kena tangkap. Satu adun pun tak kena lucut. 8 orang adun ni didedah. Memang mengaku terima duit daripada yang nak minta lesen lombong. Perasuah tu memang ada video. Kita tengok video tersebut. Tapi tak ada siapa pun kena tangkap. Tetapi 3 pegawai KDN di bawah Saifuddin Nasution, 3, sebenarnya kalau ikut maklumat saya ada 7. Tapi yang kita tahu 3 lah. Biasanya ada 7. 3 yang kena tangkap tu terus immediately tangkap, masuk lock up, diambil keterangan. Saya tak tahulah didakwa atau tidak, tapi diperlakukan sedemikian. Iswadi Moni ini tuan-tuan dan sekalian merupakan pimpinan PKR tau. Orang yang sering kali diminta untuk berdebat dengan saya. Siap kata konon-konon saya ini penakut tak nak berdebat dengan Iswadi sebagainya. Tengok, Iswadi sendiri cakap macam tu tuan-tuan dan sekalian. Dia kata perkara pertama yang dia nak tengok ialah Nurul Izzah menunaikan janji je, nyatakan bantahan terhadap pelantikan Azam Baki. Itu dia nak tengok tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kalau ikutkan kenyataan Nurul Izzah pada 4 hari lepas, dia kata apa? Antara langkah pertama Nurul Izzah ialah untuk memperkenalkan sebuah program universal untuk semua cabang, satu inisiatif menyeluruh bagi memperkasa jentera akar umbi. Itu saja. Dia tak kata pun antara perkara pertama yang dia akan buat ialah menunaikan janjinya, iaitu untuk membantah pelantikan Azam Baki. Tak ada pula kan? Tetapi itulah, sekarang ini Nurul Izzah, saya harap sangat anda tunaikan janji anda lah. Saya tak nak nanti akar umbi PKR, saya tu PKR sebagainya, budak-budak Jcom, semuanya pening kepala, tak tahu jawab macam mana lagi dah. Tak tahu bagaimana mereka hendak bersilat, mempertahankan puteri reformasi yang disanjung-sanjung menjadi seorang yang sama juga ketimbang macam ayahandanya yang jenis bercakap tetapi tidak tunaikan janji. Kita menanti dan saya beri ruang kepada anda untuk menunaikan janji anda. Dan sekiranya kalau anda tunaikan janji anda pada masa akan datang, dalam masa terdekat ini, kita ucapkan tahniahlah. Tetapi kalau tidak, nak macam mana kan? Tapi jangan risaulah Nurul Izzah. Anda akan berusaha semangat bapa anda. Nak takut apa untuk bantah tentang pelantikan Azam Baki? Sedangkan naga pun lawan, ya tak? Naga pun kita lawan, ini kan pula cicak mengkarung.